silakan cikgu. Okey. Persilakan. Cikgu ada soft copy bagi modul ni? Ke hard copy? Tak payah guna laptop. Sebenarnya tak payah guna laptop. Simple je. Tak payah sakit kepala. Aku punya paling senang. Okey. Tak payah guna laptop. Okey. Aku boleh tengok sini je lah. Kan? Okay. Saya pilih satu aktiviti dari modul mobil ini. Tajuk dia adalah dari tajuk apa tu? Pembezaan, bab pembezaan. Okay, sebab masa saya cikgu Puan tanya saya nak bagi tajuk apa, kebetulan saya sedang mengajar topik ini, so saya terus pilih satu aktiviti daripada bab ini. Okay, so dalam sebenarnya dalam modul mobil ini dia ada banyak aktiviti kan. Okay, so bagi bab pembezaan pun dia ada beberapa aktiviti. So ini cuma salah satu sahaja. Aktiviti ini adalah melibatkan loss maksimum, nilai maksimum bagi sesuatu. Okay, contohnya loss maksimum, isi balu maksimum, kita kena cari kan. Okay. So sekarang saya kat sekolah pun cikgu sama. Okay, cikgu boleh bagikan budak kepada 4 kumpulan ikut tahap mereka masing-masing. Okay, kita bagikan budak kepada 4 kumpulan. Okay, nanti cikgu akan dapat lembaran kerja. Setiap kumpulan ada lembaran kerja di masing-masing. Okay, tapi sangat senang je. Okay, kumpulan A dengan kumpulan B dikehendaki menggunakan kaedah cuba jaya, okay, untuk melengkapkan lembaran kerja ini. Dan kumpulan C menggunakan kaedah pembezaan, iaitu apa yang kita sudah belajar dalam topik ini. Dan kumpulan D gunakan aplikasi Jojibla. Okay, so sekarang saya akan edarkan kertas soalan ini kepada setiap kumpulan. Okay, siapa nak kumpulan 1? Jadi kumpulan 2. Kumpulan 1 sebenarnya biasanya kita bagi kepada budak yang tahap lemah dalam kelas. Saya lemah. Cikgu saya lemah. Tahap lemah. Sebab dia mungkin lebih senang ke apa? Okey. So siapa nak? Kumpulan 1. Kumpulan 2. Tak, satu kumpulan. Sini ada 8 orang. So satu kumpulan 2 orang sebenarnya. Okey, dapat. Boleh je. Okey, kumpulan B. Kita kena janji pula. Okey, kumpulan C. Gunakan kaedah pembezaan. Cuba. Gunakan kaedah pembezaan. Kumpulan D. Ikutan seorang je. Saya ada 3 orang dan 3. Sebab kan kumpulan A paling senang. sebenarnya seorang sudah cukup. A sebenarnya seorang sudah cukup. Okey, soalan dia sebenarnya macam ini. Okey, soalan dia. Okey. Soalan adalah macam ni. Seutas tawai. Okey, ini seutas tawai. Okey, yang perimeter dia panjang dawai ni bukan perimeter. Panjang dawai yang diberikan sebenarnya sepatutnya lah 2,400 meter. Tapi saya tak ada dawai yang begitu panjang kan. Jadi saya potongkan satu dawai ini bagi dawai kan. Okey, dengan panjang dia 24 cm sahaja. Nanti cikgu sendiri tambah 2 biji kosong di belakang lah. Jadi kan 2,400 meter. Okey, so soalan dia adalah macam ni. Kita tengok lembaran yang pertama. Lembaran kerja yang pertama bagi kumpulan A. Okey, kita gunakan kaedah cuba jaya. Okey, anda diberikan sebelum dawai ke seutas dawai macam ini. Berukuran dia 2,400 meter. Okey, cikgu kena cari panjang dengan lebar bagi segi 4. Bentuk dia ni apa? Segi 4 sama? Segi 4 sama kan? So, lembaran yang pertama ni adalah satu segi 4 sama. Okey, cikgu kena tentukan panjang dengan lebar dia. Okey, untuk menghasilkan luas yang maksimum. Okey, so cikgu gunakan dawai ni cuba fikirkan macam mana, berapa saya nak letak, macam jarak panjang dia nak berapa cm, lebar nak berapa cm untuk menghasilkan satu segi 4. Segi 4 sama dengan luas dia yang maksimum. Cikgu kena kirakan luas juga lah. Okey, betul segi 4. Cikgu ada membaris kan? Okey,
Saya dah ukur lah lebih kurang ni 24 cm. Cikgu cuba gunakan baris, cuba bentukkan segi 4. Okay. So, bagi soalan yang pertama, kumpulan pertama dia kena bentukkan segi 4 sama sisi. Okay. 1, 2, 3. Okay. Habis tu nawai kepada cikgu. Cikgu cuba. Okay. Kumpulan kedua. Okay. Pun gunakan kaedah cuba jaya. Tapi bentuk segi 4 yang dihasilkan mestilah bentuk segi 4 tepat. So, segi 4 tepat maksudnya panjang dengan lebar dia berbeza. Okay, tapi kita guna dawai yang panjang yang sama. So, maksudnya nanti akhirnya cikgu kena hasilkan segi 4 tepat dengan perimeter sebanyak 2,400 meter juga adalah sama. Tapi mungkin WC yang berbeza. Cikgu guna panjang dengan lebar yang berbeza. Saya bagi 5 dawai, cikgu cuba buat 5 segi 4 tepat yang berbeza dengan panjang lebar dan yang berbeza. Okey, hasilkan segi 4. Ya. Ada tak jawapan? Kalau saya nak nombor bulat, saja. Nombor bulat tak payahlah, nombor bulat. Tu satu jawapan je lah. So sudah siap lah, tengok. Begitu cepatnya sudah siap satu soalan. Sebenarnya saya nak kumpulan pertama dengan kumpulan kedua macam bekerja sama. So tadi cikgu masuk kumpulan ke yang terus tadi tu bersama-sama Okey. Lepas tu kumpulan C. Okey, kumpulan C cikgu kena gunakan kaedah pembezaan. Okey, soalan dia sama juga setiap kumpulan jawapan soalan dia adalah sama. Iaitu diberi dawai yang sepanjang 2,400 meter. Okey, soalan C, gunakan kaedah pembezaan. Okey, ikut bentuk dia. Okey, kita boleh angkatkan panjang dia sebagai X, lebar segi 4 sebagai Y. Okey, kita membimbing budak untuk menghasilkan dua persamaan algebra yang melibatkan, pertama yang melibatkan perimeter dan yang kedua melibatkan luas. So, kita membimbing budak hasilkan perimeter bagi segi 4 tepat ini. Okey, so rasanya apakah persamaan algebra boleh dibentukkan daripada perimeter bagi segi 4 tepat? Betul kan? Belajar pun, rasanya belajar tahu tak? Mesti tahu kan? Ada belajar tak tahu tak? Sepatutnya mereka kena tahu kan perimeter bagi segi 4 tepat. Iaitu 2 kali dengan 2 kali dengan panjang tambah 2 kali dengan lebar kan? Ataupun P tambah L pun boleh lah. Okey, semua kita jumlahkan. Okey. Lepas tu formula bagi luas segi 4. Mana tak cikgu jumpa budak yang tak tahu luas formula luas segi 4? Bagi calon medicine tambahan saya rasa semua tahu kan? Tapi matematik je saya pernah jumpa budak yang tak tahu macam mana nak tentukan luas segi 4. Dia bukan lupa je. Hingga dari 5 dia kata tak tahu macam mana nak menentukan luas segi 4. Tapi saya rasa calon matematik tambahan ada masalah kan? Okey, lepas tu kita gunakan kaedah pembezaan carikan luas maksimum bagi pangkal yang dibentuk itu. Okey, sebenarnya kaedah pembezaan ini adalah macam yang paling penting lah untuk yang calon SPM sebab kita jawab soalan dengan menggunakan kaedah pembezaan. Okey? Dan kumpulan terakhir, kumpulan keempat, okey, kita gunakan aplikasi GeoGebra. Okey, so dalam modul mobbing ini ada satu QR code. Cikgu boleh masukkan, boleh scan, masuk ke scan QR code ini, dia akan membawa kita masuk ke GeoGebra. Okey, nanti cikgu akan dapat masuk ini GeoGebra ini. So nanti cikgu ikut arahan yang diberikan dalam modul itu, dalam lembaran kerja itu, kita seretkan kita ke paksi X, kiri, kanan, termasuk memperhatikan perubahan luas maksimum pada graf. Okey? Lepas tu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita tentukan panjang dengan lebar yang bersesuaian, cikgu lengkapkan yang lembaran kerja itu dan cikgu buat sikit kesimpulan. Okey? So saya bagi masa kepada cikgu-cikgu untuk melengkapkan cikgu punya lembaran kerja. Cikgu yang sudah settle macam cikgu sudah, cikgu boleh cuba lembaran yang letak macam mana, cikgu boleh scan QR code. Cikgu-cikgu lain pun boleh, kalau you semua dah hampir settle, cikgu boleh scan QR code bagi kumpulan keempat yang melibatkan GeoGebra.
kita perhatikan bersama-sama ya. Betul-betul segi empat yang dihasilkan oleh cikgu. Okey. Betul. Macam itu je. Cikgu angkat. Ikutkan nanti dengan ya, tak apa. Ya macam ni. Sudah macam ni. Logiknya lah. Kalau guna disclose kan kosong-kosong ni tambah 209 kan 700 Misalnya di segi empat sama juga. Sama. Yang paling sim. Kita buat satu. So dia nak maksimum dan jadi kalau maksimum dia nak 600, dia dah tak ikut gambar ni. Tapi sekarang ni bagi gambar ni. Faham maksud? dia nak maksimum kita mesti empat sama. Kalau dia nak maksimum maksimum yang kita boleh dapat dulu dah ratus-ratus. Tapi kalau nak ratus-ratus tu segi empat. Segi empat tu dua sama. Okey, segi empat sama. Tapi kalau sebab dia bagi gambar kita kat sini segi empat dapat. So kalau tu segi empat dapat dia tak boleh 900. Sebab ini panjang lagi. Ini okey. Ini sebenarnya ini dia kamera dia untuk macam rujukan sahaja. Dia boleh segi empat tepat, Jawapan dia sebenarnya boleh segi empat sama. Siapa pun boleh. Kalau mudah tak ada lain. Rujukan dia kan. Siapa pun ini dah satu bagian. Empat. Itu sudah settle? Biasanya kumpulan dulu maka masa sikit lah sebab kena menentukan berapa segi tempat yang berbeza. Okey, cikgu-cikgu sudah sedangkan cikgu punya lembaran kerja masing-masing, betul tak? Okey, sekarang saya mempersilakan cikgu dari kumpulan pertama untuk dekatkan sikit dengan hasil kapalan cikgu tentang ini. Empat sama. Okay, ni saya punya segi empat sama. Senang je. Bagi dua, empat jadi. Okay, untuk kira panjang dan lebar, buat segi empat sama, maknanya perimeter 2400 saya bagi dengan 4. So satu sisi panjangnya adalah 600. So 600 kali panjang 600, lebar pun 600. Saya dapat lebar luasnya adalah 360,000. Okey. Terima kasih cikgu. Ada pasangan lain tak rasanya? Kalau kita nak gunakan panjang dawai yang sepanjang 2400 meter, kalau kita nak hasilkan segi empat sama yang selain daripada dimensi yang cikgu bagi itu 600, ada tak pilihan lain? Ada tak pasangan lain? Tak ada kan? Satu je. So, itu satu je. Dia tak ada jawapan lain, dia satu je. Jadi panjang dan lebar yang dihasilkan itu okey, membolehkan kita dapat satu nilai luas yang sebanyak 360,000 meter persegi kan. So ni adalah luas yang biasa. Ada satu pilihan lain. Stress saya. Okey, so kalau ikut ukuran yang diberikan oleh cikgu, okey, ini adalah nilai luas yang diberikan. Sebab dia tak ada pilihan lain. Okey. Dan kita tengok kumpulan yang kedua.
Okey, kemudian kedua. Gambar raja ni sikit berbeza dengan gambar raja lembaran pertama lah, sebab lembaran pertama itu segi yang sama, ini segi yang tepat. So kita tengok jawapan cikgu-cikgu macam mana. Cikgu boleh tolong bentangkan sikit. Dan tunjukkan cikgu punya segi yang empat yang dihasilkan tadi. Sebagai bentuk. Yang berbeza dengan perimeter 2400, iaitu yang pertama ialah ukuran panjang 700 kali dengan lebar dia 500. Okey. Yang menghasilkan luas 350,000 meter persegi. Bentuk yang kedua ialah dengan panjang 800 dan lebar 400. Jadi luasnya adalah 320,000. Segi empat yang ketiga ialah dengan panjang 900 dan lebar 300, menghasilkan luas 270,000. Manakala yang seterusnya ialah segi empat dengan panjang 1000 dan lebarnya 200, menghasilkan luas sebanyak 200,000 meter persegi. Dan yang terakhir ialah segi empat dengan panjangnya 1100 dan lebarnya 100, menghasilkan luas 110,000. Terima kasih cikgu. Okey, lepas tu selepas kita dengan tengok perbincangan daripada cikgu kumpulan yang pertama dengan kumpulan yang kedua, boleh tak cikgu bagi tahu saya mana satu boleh menghasilkan luas yang paling maksimum bagi segi empat yang dihasilkan? Jadi cikgu hasilkan berapa luas tu? 390,000. Cikgu yang paling maksimum mana satu? 350,000. Okey, lepas tu daripada dua-dua ni, cikgu boleh buat apa-apa kesimpulan tak? Berdasarkan dua-dua yang cikgu dapat. Luas maksimum bagi segi empat adalah berbentuk segi empat sama. Okey, lepas tu daripada hasil daripada pasangan-pasangan cikgu yang tunjukkan tadi, dia adalah lebih kurang macam ni kan? Panjang 1100, lebar 100, dia menghasilkan luas sebanyak 110,000 kan meter persegi. Dan 1000 dengan 200 dihasilkan 200,000 meter persegi. Okey, so mana satu yang paling maksimal yang bawah sekali? 700 dengan 50 kan dihasilkan luas maksimum bagi yang setiap ini. Okey, nampaknya mana satu luas maksimum? Okey, 350,000. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi itu, ini macam menang kan? Ini lebih banyak dengan ini. Okey, so dari sini kita boleh perhatikan bahawa sekiranya panjang dan lebar dia semakin menghampiri satu nilai yang sama, dia akan hasilkan satu luas yang lebih besar kan? Dan sebaliknya sekiranya panjang dan lebar itu macam jauh beza, dia punya luas akan makin kecil. Kita boleh nampak dari sini kan? Tengok, kalau 700 dengan 500 beza dia 200 kan? Luas yang dihasilkan 350,000 lah. 800 dengan 400 beza dia 200. So luas dia berkurang sikit. Okey, 900 dengan 300 beza dia 600. Luas dia berkurang lagi. 1000 dengan 200 beza dia 800. Luas dia berkurang lagi. So 1100 dengan 100 beza dia 1000. Luas dia paling kecil, sikit je. So dari sini, okey, kita nak tengok lagi yang atas. Panjang lebar sama, kebesaran dia sama, hasilkan luas yang paling maksimum. So kesimpulannya bagi segi empat, bagi semua segi empat, kalau kita nak dapatkan luas yang maksimum, kita kena hasilkan segi empat sama. Kita baru boleh dapat luas yang paling maksimum. Okey, betul kan? Ini hasil daripada kaedah cuba jaya ini, kaedah cuba. So ini sesuai untuk budak yang macam dia punya konsep yang asas dia agak lemah lah, budak yang lemah. Kita boleh bagi dia buat aktiviti ini supaya dia tak rasa macam stres sangat nak belajar pembeza yang berkaitan dengan luas maksimum. Dia boleh macam ada, bagi dia satu macam set induksi dulu, bagi dia satu gambaran dulu, dia baru lagi dia bawa dia masuk ke bab pembeza. Gunakan kaedah pembezaan untuk menentukan luas maksimum. Okay, so kaedah yang ketiga. Okay, kita tengok kaedah yang ketiga tadi. Okay, selepas kita bagi budak cuba
kaedah yang cuba jari itu, barulah kita bawa belajar masuk ke kaedah pembezaan. Supaya dia macam tak macam masa takut sangat lah. Bagi dia tahu sebenarnya ini tak susah. Okay, so kaedah pembezaan. Boleh tak cikgu tolong bentangkan sikit? Cikgu silakan. Persilakan. Baik. Persilakan. Cikgu terangkan sahaja. So untuk kaedah pembezaan ni, daripada soalan kita bentuk dua persamaan. Persamaan perimeter dengan persamaan luas. So daripada persamaan luas kita buat pembezaan, kita akan dapat nilai X sama dengan 600. So jika nilai X sama dengan 600, nilai Y kita masukkan, nilai X tu kita masukkan dalam equation kedua tadi tu, kita akan dapat nilai Y. Tapi untuk gambar ni, ini ialah segi 4 tepat. So kalau kedua-dua nilai 600 darab 600, dia ialah segi 4 sama. So sebab gambar dia segi 4 tepat, jadi salah satu tu untuk X tu mesti lebih besar daripada nilai Y. Jadi kalau kita tengok dekat gambar tadi tu, paling besar ialah 3500 lah. Tapi saya dengan Cikgu Fadil, kita ubah sikit. Janji nilai X tu lebih besar daripada nilai Y. Jadi saya ambil nilai X dia 601, nilai Y dia 599. Masih akan membentuk segi 4 tepat. So luas maksimum dia ialah 359,959. Itu nilai yang paling besar lah yang kita orang dapat. Okey, berdasarkan gambar raja ini kan? Ya, berdasarkan gambar raja ini. Betul. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Okey. Hebat cikgu. Cikgu yang orang yang pertama yang tanya soalan ini. Sebab kalau ikut jawapan yang diberikan oleh modul ini, di belakang dia, kita boleh nampak. Sebenarnya gambar raja itu dia macam satu rujukan sahaja. Mungkin sebab soalan ni sebenarnya dia tak ada gambar raja ke apa. Dia tak ada gambar raja, dia cuma soalan je, lepas tu budak dia mungkin lakarkan segi apa sendirilah. Dia anggapkan panjang sebagai X, lebar sebagai Y. Okey, tapi oleh kerana yang dalam mobil-mobil ni ada gambar raja itu kan. So itulah munculkan sikit macam isu lah. Okey, tapi kalau tidak angkatkan gambar raja itu tak ada ataupun tidak angkatkan dia sebagai rujukan sahaja, kita selesaikan macam biasa sahaja. Okey, kita hasilkan dua bersama algebra. Yang pertama sekali melibatkan perimeter, itu 2x sama 2y. Yang kedua melibatkan luas sama dengan xy. So saya rasa cikgu semua tak ada masalah untuk ini. Kali je, lepas tu kita hasilkan satu persamaan L iaitu luas, sama ada dalam sebutan X pun boleh dan sebutan Y pun boleh sebenarnya. Okay, so cikgu dah hasilkan satu persamaan L dalam sebutan X mungkin. Okay, cikgu selesaikan dia. Tapi kita kena ingatlah, sebab ini ingatkan budak, sebab kita nak cari luas maksimum. So kita kena buat pembezaan. Kita carikan perbezaan pertama dia, kita bezakan L terhadap X. Okey, lepas tu kita samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong. Okey, sama juga kalau nak cari isi batu maksimum ke, apa luas permukaan maksimum pun, kita hasilkan bersama itu dulu. Lepas tu kita bezakan dia, samakan dengan kosong. So dari sana barulah kita cari nilai X ke Y yang betul. Okey, dan lepas tu kita gantikan sama dengan gantikan. Bagi soalan ini, okey, kalau kita dapat nilai X, kita boleh terus gantikan ke dalam persamaan L pun okey. Ataupun kita dapatkan nilai Y dan kita darabkan dua-dua panjang dengan lebar. So kita dapat nilai luas maksimum dia sama dengan seperti yang kumpulan pertama, iaitu kita dapat segi 4 sama dengan dimensi 600 tu. So kita dapat luas maksimum dia 360,000 meter persegi. Okey? So ini biasa, soalan biasa, tapi kena ingatkan budak ini kalau keluar dalam SP, budak mesti gunakan kaedah pembezaan dengan betul dan selesaikan dia. Okey? Dulu dapat markah. Okey, dan sekarang kita pergi ke kumpulan yang keempat, kumpulan D, iaitu kita tengok bersama-sama GeoGebra ini. Macam mana kita menghubungkan GeoGebra dalam topik ini, luas maksimum apa. Okey. So, cikgu boleh hari tepat guna punya laptop ni. Cikgu
Okey, klik pada QR code di sini. Pertama sekali kita boleh nampak itu adalah seimbang sama sisi kan mula-mula di sana. Lepas tu kita tengok, kita serikkan nilai A iaitu panjang dia, kiri kanan tengok apa perubahan dia pada luas. Luas di sebelah, nilai luas dia di sebelah. Kan? Sebelah graf. Untuk aktiviti ni kan kena seretkan titik pada Contoh kalau saya seret ke kiri. Contoh 2 kan. 2 luas dia 20. Kalau saya ubah jadi 4, 3, 2 kan. Lepas tu saya seret ke 6, dia 36. Lepas tu saya seret 8. 8, 3, 2 kan. 8 ni sama tak dengan yang 4? Sama. 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 So maksudnya luas maksimum itu 36 lah untuk gambar ni lah. Tapi dekat soalan lain lah dia panjang dengan lebar ni tu. Sebab kat soalan tu dia dah bagi perimeter 2400. Jadi bila kita kekelit lah yang nasabah punya panjang 600, ada 400, ada 200. So bila panjang 600, lebar 600 dia menghasilkan luas 360,000. Kalau 400 untuk panjang, lebar 800 dia menghasilkan luas 320,000. Untuk panjang 200, lebar 1000 menghasilkan luas 200,000. So bila kita guna 800 untuk panjang, lebar 400, nilai luas itu sama dengan yang panjang 400, lebar 800. Sebab graf tu kan dia simetri kan. Puncaknya adalah apabila panjang 600, lebar 600. Itu adalah luas maksimum. Sangat bagus. Tapi yang itu GeoGebra ni kalau cikgu buka, memang dia belakang dia 2 biji kosong tu cikgu kena sebenarnya dia adalah macam 600 kan. Cikgu kena tambah sendiri yang 2 biji kosong di belakang. Dia bagi sebab. Diringkaskan je. Jadi 24. Semuanya belajar subconscious betul lah. Lepas tu dekat lah dengan tak besar sangat. So apakah kesimpulan cikgu boleh buat sekiranya kita macam nilai A itu berubah, iaitu panjang dia berubah. Apakah kesimpulan yang kita boleh buat terhadap luas? Okay, bila nilai A itu berubah, Nilai A berubah. luas ni semakin tambah lah. Untuk kes ni daripada kosong mengambil 600 meter tu, dia semakin tambah. Tapi bila selepas 600 tu kita kedepankan lagi untuk 800, dia punya luas berturun balik. Cikgu cuba tarik ke belakang. Tarik lagi, kan. Dia tarik ke belakang sebab cikgu tarik lagi. Tarik lagi, kan. Stop belakang. Stop sini. Cikgu boleh nampak kalau cikgu tarik ni kiri kanan, dia hasilkan satu graf yang kuadrasi yang lebih cantik kan. Yang lengkap. Okey. Boleh. Okay. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Bagus. Okey. So, ya. Ya, betul. Iaitu sebenarnya ini, okey. Sebenarnya kita tengok, okey, dia ada lagi soalan di sini kan, dia tanya, apabila nilai A berubah, apa yang berlaku pada luas? Yang kedua, apa seluruh kesimpulan berdasarkan hasil tambatan? Okey, so dari sini, okey, kita boleh buat macam cikgu dah bagi tahu tadi kan. Okey, nilai A berubah, kita boleh dapati bahawa luas semakin bertambah apabila panjang dan lebar semakin menghampiri nilai yang sama. Okey, semakin menghampiri nilai yang sama ataupun semakin menghampiri 600 lah. Okey, so masa dia menghampiri 600, so lebar pun menghampiri 600, jadi dia jadi satu seimbang sama kan. So masa itu luas dia jadi maksimum. Okey, dan sebaliknya kalau kita rujuk graf tadi, okey, kalau kita serikkan A ke sana contohnya 2. Okey, masa ini 2 kan, dia punya apa tu? Lebar dia dah jadi okey, kalau sampai sini 200, lebar jadi 1000 kan. Okey, kita tengok sama tak panjang dengan lebar dia punya beza dah makin jauh. Jadi kita dapat nilai
luas dia 200,000 kan, dia berkurang. So apabila dia menghampiri 6, dia bentuk dia, nampak bentuk dia jadi segi 4 sama sisi. Okey, masa itu dia mencapai titik yang paling maksimum di atas sekali. Nilai maksimum dia kita nampak. Nilai maksimum dia adalah luas sama dengan 360,000 kali persoalan. Okay, so daripada graf ini pun kita boleh nampak nilai maksimum dia di mana. So apabila kita bagi budak buat soalan macam ini, kita boleh minta budak lakarkan graf juga. Kita bagi dia kertas graf, minta dia lakarkan graf dengan menggunakan luas melawan dengan X, iaitu panjang segi 4 itu. So sebab budak mesti ada kemahiran juga macam mana nak melukiskan graf dengan baik kan. So lepas aktiviti ini kita minta dia blokkan graf sendiri supaya dia hasilkan satu graf yang kuadratik macam ini. So dari sini kita boleh tanya, apakah nilai maksimum? So nilai maksimum, paling atas sekali nilai maksimum tu. So ini nilai maksimum, kita tentukan nilai maksimum dia adalah berapa. Okay, so kita boleh suruh budak lukis graf juga. Okay, so kesimpulannya luas bagi soalan ini sebenarnya luas maksimum yang dihasilkan adalah 360 meter persegi, 1000 meter persegi apabila panjang sisi dia adalah 600. So ini adalah hasil daripada aktiviti hari ini. So okey, lepas tu kita boleh tengok lagi. Okey, selepas kita bagi budak buat, habiskan aktiviti ini, sebenarnya ada soalan lanjutan. Okey, soalan lanjutan ini kita kena bagi dia selepas kita bagi mereka buat aktiviti tadi. Sebab dia barulah dia boleh macam lebih mahir. Okey, so kita boleh tengok soalan ni bersama-sama. Tapi cuma tengok je lah, cikgu tak payah buat. Relax, tak payah buat. Okey, kita tengok je. Okey, so contohnya. Okey, anda diberi sebelas dawai berukuran 16 meter untuk memakar satu kawasan berbentuk segi 4 juga. Okey, panjang sisi ialah X dan lebar dia adalah B. Okey, dan anda ditukarkan 16 batang pen, lidi atau straw. Setiap satunya mewakili 1 meter panjang. Gunakan pen, lidi atau straw untuk menyusun beberapa bentuk sisi 4 yang berbeza. Pastikan jumlah keseluruhan patang yang digunakan ada 16 patang pen, lidi atau straw setiap kali. Dan lakarkan hasil susunan anda. So kita boleh bagi budak 16 patang itulah, lidi ke, straw ke, pensel ke. So minta budak susun. Okey, kalau ada masa lah boleh bagi berapa. Okey, supaya dia macam tak rasa macam susah sangat topik. Okey, okey, jawapan dia mungkin dia akan susun macam ni lah. Dia susun benda macam ni. Panjang 4 batang, lebar 4 batang, jumlah keseluruhan dia guna 14 batang. Okey, ataupun dia dapat benda macam ni. Okey, ataupun benda macam ni. So daripada beberapa bentuk yang dihasilkan, tentukan mana satu akan hasilkan luas yang maksimum. Okey, dia akan cuba buat sendiri. Dia akan explore sendiri lagi. Okey. Lepas itu, okey, ini sama macam yang sebelum tu lah, isikan jadual, cikgu boleh tafsirkan juga lah nanti. Okey, yang penting di sini suruh budak lukiskan satu graf. Okey, lukiskan graf macam apa yang saya bagi tahu tadi. Lukiskan graf luas melawan dengan X. So dari graf kita terangkan macam mana kita dapat nilai maksimum luas. Okey, boleh kan? Cikgu okey Okey. Dan masa kita membimbing budak untuk menjalankan aktiviti ini, sebenarnya kita boleh tanya mereka beberapa soalan yang berkaitan untuk menampakkan pengetahuan mereka. Contohnya, okey, adakah setiap segi 4 sama itu adalah segi 4 tepat? Ya, jawapan dia. Kita sediakan jawapan juga. Tapi kita izinkan budak bagi apa-apa idea dia, pandangan dia, kita bagi dia cakap lah. Okay, lepas tu kita baru buat penambahbaikan. Okay, so setiap segi 4 sama ialah segi 4 tepat kerana mempunyai 4 sudut yang dekat. Okay, namun tidak semua segi 4 tepat adalah segi 4 sama. Ya, kerana panjang dan lebar dia mungkin tidak sama. Okay, so semua tahu. Okay, soalan kedua. Kita boleh tanya belajar, apakah dimensi sisi 4 yang akan menghasilkan perimeter sebanyak 2,400 meter? So, itu contoh-contoh yang cikgu dah bagi tadi lah, pasangan-pasangan ini. Boleh guna dimensi ini contoh-contoh dia. Tapi sebelum tu kita boleh terangkan sikit lah tentang konsep ini.
Supaya lain kali dia nampak soalan segi 4, oh dia kata, wah segi 4 ni senang je, saya pernah, cikgu pernah buat soalan ni dengan saya. Okey, sebab dalam SP kadang-kadang dia keluar juga soalan yang betul segi 4. Okey, so kita boleh gunakan rumus perimeter, iaitu perimeter sama dengan 2 drag dengan panjang tambah 2 drag dengan lebar kan. Kita buat satu kesimpulan macam ni. Lepas tu ikut soalan, kalau perimeter diberikan sama dengan 2400, okey, kita gantikan. Lepas tu kita buat satu macam ringkasan di sini. Dia tu hasil tambah panjang dengan lebar, kalau ikut soalan tadi dia adalah 1200 meter. So dari sana kita hasilkan beberapa pasangan yang sesuai. Kita boleh tengok semua hasil tambah bagi pasangan ni, dimensi ini, panjang, lebar, semua jumlah dia semua sama dengan 1200. So kalau kali 2 sama dengan 2400 lah. Okay. So ini adalah contoh-contoh dimensi lah. So lagi, bagaimana kita boleh memastikan semua dimensi sisi 4 itu dapat diperoleh? Tapi kita kena bagi dah budak lah. Sebenarnya nombor perpuluhan pun okey. Tapi bagi kes ini kita guna nombor bulat je lah. Okey. Okey. Ini lagi. Okey, so macam mana kita memastikan kita boleh gunakan kaedah senarai macam apa yang kita sudah buat tadi, guna kaedah senarai ataupun kita masukkan ini semua maklumat dalam jadual supaya nampak lebih kemas dan cantik. Okey, lepas tu kita elakkan pengulangan pasangan yang sama. Okey, sebab pasangan yang sama tak payah repeat sekali lagi lah. Okey, lepas tu kita memastikan semua syarat ini dipenuhi. Okey, dan selepas tu kita membantu belajar buat kesimpulan. Okey, iaitu banyak dimensi berbeza boleh menghasilkan perimeter yang sama. Okey, semua dimensi mesti memenuhi syarat tambah panjang dan tambah lebar sama dengan 1200. Ikut soalan itulah. Dan segi 4 sama. Segi 4 sama ialah kes masalah apabila panjang sama dengan lebar. Okey, so selepas kita habiskan semua aktiviti, kita bagi tahu belajar semua pengetahuan yang ini. Seterusnya kita nak buat apa sebenarnya? Selepas habis aktiviti. Jadi ini senang je kan? Senang je kan bagi budak macam senang je cikgu, saya dah confidence. Saya yakin saya mesti boleh buat. Walaupun ini agak senang kan, memang dia simple. Tapi kita kena bagi dia gambaran dulu. Lepas ni kita nak buat apa sebenarnya? Dah habis bincang lembaran 1, 2, 3, 4 kaedah sudah tunjuk budak. Kita kena gaji kan? Kita kena tunjukkan satu soalan sebenar SPM. Bagi tahu dia, cikgu bukan suka nak bagi you buat ni main-main je, nak main-main sebab you boring sangat dalam kelas, dan awak tunjuk yang segi 4 main-main je. Bukan. Sebab soalan-soalan yang serupa yang berkaitan akan keluar dalam SPM. So ini adalah satu soalan sebenar SPM tahun 2022, kertas 2, soalan sebenar SPM yang berkaitan dengan luas maksimum. Okay, kalau cikgu yang menanda mungkin masih ingat soalan ini. Okay, so ini kameranya tak apa. Ini cikgu boleh tengok sendiri ya. Okay, yang penting yang dengar dia ada satu spanduk bentuk dia segi 4 tepat. Okay, lepas tu kita bacakan maklumat. Lepas tu budak-budak selesaikan soalan A dulu lah. A, B selesaikan. Okay, daripada soalan B kita boleh dapat luas bagi spanduk itu dalam sebutan P. Okay. So, daripada persamaan yang dihasilkan itu, ini soalan yang penting yang berkaitan dengan luas maksimum. Okey, kita tengok. Jika kos untuk membuat spanduk itu adalah RM40 1 meter persegi, hitungkan jumlah kos bagi area yang terdekat untuk membuat spanduk dengan keadaan luasnya adalah maksimum. Bagi budak, tengok sekarang nak cari luas maksimum. So, cikgu sudah ajar macam mana cari luas maksimum tadi kan? So minta budak apply untuk soalan ini. Sebab macam mana pun budak kena jawab soalan SPM dengan menggunakan kaedah perbezaan. So kita membimbing mereka untuk jawab soalan ini. Okay, dan luas maksimum dan kebetulan dia adalah segi 4. Tengok, cikgu sudah ajar tadi bagi budak, cikgu sudah ajar. So masih ingat tak macam mana nak buat? Tapi mungkin yang susahnya mungkin di bahagian A itulah, kita kena membimbing mereka selesaikan. Kalau dia tak ada masalah, dia boleh buat sampai sini, dia tak ada masalah lah carikan luas maksimum. Tapi dia kena tahu konsep itulah. Okay, dia tu lembaran ketiga yang tadi kita buat. Okay, kita cari terbitan pertama, kita samakan dengan kosong, kita tentukan nilainya. Lepas tu kita baru cari nilai maksimum. Okay, so selepas aktiviti tu kita tunjukkan satu soalan sebenar SPM.
Okay, supaya mereka macam bertambahlah confidence lah untuk menjawab soalan SPM. Okay. Okay, lagi. Okay, dengan skema yang disediakan, kita boleh terangkan macam mana dia. Okay, budak kena faham dengan skema permakanan lah. Okay, macam mana-mana dia boleh dapat makan. Dia kena tahu, dia kena tuliskan langkah yang betul. Okay, lepas itu okay, dan sebenarnya dalam buku teks kita banyak QR code ini kan. Cikgu ada bagi budak tengok kan, ke budak-budak explore kan. Okay, sebenarnya ada banyak, tapi kalau ada masa kita boleh buka bersama-sama bagi budak tengok bersama-sama lah. Kalau tak ada, kita memang suruh budak explore sendiri. Tapi bagi saya sebenarnya ini aktiviti ini saya ada bagi belajar buat lah. Saya ada bagi belajar buat. Saya memang ada scan QR code ini sebab biasanya pada mula-mula saya nak masuk topik itu, mula-mulanya sebab saya nak tahu, nak pastikan budak faham dengan konsep asas. So, setiap ini saya akan cuba bagi mereka tengok. Lepas tu kita bincang bersama-sama. Okay, bincang bersama-sama. Lepas tu QR yang code di belakang itu kalau ada masa baru bagi budak try lah. Kalau tak ada masa itu budak try sendiri. Tapi mula-mulanya ini saya ada bagi mereka cuba explore bersama-sama. Okay, so setiap QR code yang di sini, Bang Bibi kata pesan kepada cikgu supaya cuba buka semua QR code di sini. Tengok apa yang ada di dalamnya. Okay, ini ada yang boleh membantu. Okay, lepas tu satu contoh ini kalau saya scan saya dapat. Okay, lagi satu macam ini. Ini. Okay, yang berkaitan contohnya macam ni, titik pusingan. Okey, berkaitan dengan titik pusingan dan sifat titik pusingan kan. Okey, aktiviti yang ketujuh ni, okey, menentukan titik bergun. Okey, lepas tu menguraikan sifat titik bergun dengan memerhatikan kecerunan titik-titik kecerunan dia. Okey, kita boleh masuk scan QR code ni. Lepas tu dia akan membawa kita pergi ke mana? Ke sini kot. Dia. Okey, kita boleh gerakkan titik ini. Okay, gerakan dari sini kita boleh nampak kecerunan dia positif, kecerunan positif. Lepas tu sampai titik yang paling maksimum sekali, kecerunan dia jadi kosong. Okay, kecerunan dia jadi kosong. Dia tu hasil terbitan dia jadi kosong. Dibagi X ke apalah jadi kosong. Lepas tu kita gerakkan lagi, kecerunan dia jadi negatif. So bagi case ini, kecerunan dia berubah dari positif kepada negatif. So semua ini kita boleh tunjukkan kepada budak. Sambil tunjuk ni, kita sambil buat penerangan. Okay? Dia tak payah buat lah sebab kan, ini benda ni dah siap disediakan. Kita cuma guna sahaja. Guna sahaja. Okay. So setakat ni ada apa masalah tak je? Ada masalah? Setiap aktiviti yang disediakan dalam modul-modul ini, dia ada jawapan dia di belakang. Cikgu tak payah risau. Kalau tak ada masa nak ikutkan jawapan, kita rujuk jawapan je yang di belakang. Yang penting budak kena buat banyak. Cikgu sebenarnya tak boleh buat banyak. Budak kena buat banyak kan. Okey. Kita kena bagi dia banyak latihan, banyak aktiviti supaya dia lebih mahir. Okey. Dan selepas itu sebenarnya ada soalan lagi. Okey. Soalan lagi. Tapi soalan 2 dengan soalan 3 yang di dalam modul ini, kita minta belajar gunakan kaedah pembezaan untuk menyelesaikan soalan ini. Tak payah guna kaedah apa cuba dia itu semua tak payah. Gunakan kaedah pembezaan sahaja supaya dia lebih mantap. Mantap dengan dalam menggunakan konsep ini, pembezaan. Okay? So bagi budak buat. Lepas tu baru bincang. Okay, ini pun sama. Ada 2 soalan lagi. Nanti cikgu balik, cikgu boleh bagi budak buat lagi. Okay. Ada masalah tak cikgu? Sudah bacakan semua. Okey. Okey, tak ada masalah kan? Okey, saya punya paling senang je, saya punya station. Okey, saya nak bagi stiker. Itu. Bagi stiker. Yang penting tu dapat satu extra Segi 4 sama daripada panjang 2400, saya telah membentuk 600 meter setiap sisi. Okay, so
So ini segi empat sama. Hasil kiraan luasnya 600 kali 600, jawapannya 360,000. Okey, itu saja. Ada pasangan lain tak? Pasangan Kalau nak hasilkan segi empat sama sisi yang lain dengan menggunakan panjang. dah tak boleh. Kalau tak boleh satu jawapan Satu je. saja. Okey, terima kasih. Thank you. Kami menghasilkan segi empat tepat dengan ukuran yang berlainan. Yang pertama 100 meter darab dengan 1100. Yang kedua 200 meter darab dengan 1000 meter. Dan luasnya adalah 20,000. Tadi luasnya 11,000. Manakala yang seterusnya adalah 300 lebar dengan panjangnya 900 mendapat luas 2070. Yang keempat 400 meter darab dengan 800 meter mendapat 3,200. Dan terakhir adalah 500 meter darab dengan 700 meter. Luas sama dengan 3,500. Gambar raja, kita cari perimeter dulu. So kita ada 2x tambah 2y sama dengan 2,400. Lepas tu kita ringkaskan, ungkapkan x. Kemudian kita bentukkan lagi satu persamaan luas, iaitu luas sama dengan x darab y. Kemudian kita ganti persamaan yang pertama ke dalam persamaan luas, dapat satu persamaan kuadratik. Kemudian kita buat pembezaan pertama, pembezaan kali pertama. So kita dapat 1,200 tolak 2y, samakan dengan kosong untuk cari nilai y. So kita akan dapat nilai y sama dengan 600. Kemudian ganti balik ke dalam persamaan perimeter untuk cari nilai x sama juga dengan 600. Kemudian kita buat pembezaan kali kedua, terbitan kedua, untuk buktikan bahawa luas yang didapati ialah maksimum, sebab kita dapat negatif 2. Kemudian kita cari luas maksimum 600 darab 600, kita dapat 360,000. Okey. Ini lebih lah, lebih. Itu kelima ni banyak. Boleh? Tak. Tak kena guna lima ni. Tak apalah, dia tu 6 lah. Okey, 6. Jadi 6 hingga 600 lah, 600 meter. Jadi ni pun 6 juga. Dia punya lebar dia pun 600. So kita akan dapat kat sini 360,000 Okey, kemudian kalau kita dekatkan lagi, so katalah 7. Saya ambil 8 lah senang. Okey, so 8 kita akan dapat 320,000. Tadi 360,000, ni 320,000. Sebab ke depan lagi adalah 10. Jadi sini 10 jadi 1,000 1,000 meter. Dekat sini dia akan jadi 200 lah, 200 meter. So ini akan jadi 200,000 meter persegi lah. Dan kalau kita ambil 11 sekali, kita ambil 11. Okey. So kalau sebelah sini, sini 1,100, yang bawah ni panjangnya 1,100, kat sini panjangnya 100. Kita akan dapat 110. Ni tak tepat dekat sini sebenarnya ni ada ni. Ini 100. Kerangkan satu kumpulan. Okay, soalan pertama kita kaedah cuba jaya supaya nak kata panjang dan lebarnya sama. So 2,400 meter, saya buat perimeter dululah. So bagikan, so saya dapat 600 lebar, 600 panjang. So luasnya ialah 360,000. Satu je. Dan inilah bentuknya. Okey. Ada yang Kekal 2,400 meter. Alright.
Alright, and then dia punya keluasannya akan berubah lah. It depends pada dia punya panjang dan dia punya lebar. Okay, ini kalau kita ambil Pertama yang ni. ini smaller. Ini kalau 200 kali 1000. So keluasannya kita dapat 200,000. 200,000. Dia punya perimeter still 2400 lah. Jadi kalau kita guna 300 900 dia dimensi. Panjang 300, lebar Dia dapat 9. 270,000. So dia bigger. Betul. Right. And then this one kalau kita guna 400 kali 800 dapat 320,000. Panjang 1,400. Yang ini 500 kali 700. Okay, dia punya keluasan 350. And lastly ini kalau kita ambil 550 kali 650. Okey. So kita dapat 357,500. Okey. Okey. Apakah kesimpulan yang cikgu boleh buat daripada pelbagai bentuk segi empat ini? Maknanya kat sini apabila dia punya panjang dan lebar berubah, dia punya keluasan yang berubah makin bigger. Dia jadi semakin luas dia punya keluasan dia. Okey, kalau kita bandingkan dengan kumpulan yang pertama, kita tengok semua bentuk segi empat itu, mana satu boleh menghasilkan luas yang paling maksimum? Jadi luas yang Apabila dia akan dapat maksimum apabila panjang dan lebarnya sama. Kita tengok tadi 360,000. Apabila dia punya sisi dia 600 kali 600. yang cikgu pun boleh perhatikan dari sana kan, kalau dia punya nilai panjang dengan lebar itu makin dekat, makin sama nilai dia. Dia punya luas akan makin bertambah kan. Kalau beza panjang dengan lebar bagi segi empat tu makin beza dia jauh, dia dapat luas yang makin kecil kan. Betul ah? Okey. DLDX lah. So kita ada formula mencari luas adalah panjang darab lebar, maka panjang kita ada X dan lebar kita Y, maka L kita sama dengan X darab Y. Okay, dan perimeter dia adalah 2X tambah dengan 2Y, di mana hasil tambah dia akan menghasilkan panjang 2,400 meter persegi. Okey, so daripada persamaan tersebut kita boleh gunakan persamaan, di mana persamaan tu kita boleh gantikan Y sama dengan 1,200 tolakkan dengan X, dan kemudian kita gantikan untuk mencari DLDX. Kita buat perbezaan, kita akan dapat 1,200 tolak dengan 2X, dan kita menentukan nilai luas maksimum dengan menggantikan DLDX sama dengan kosong. Apabila kita gantikan DL per DX sama dengan kosong, dan kita akan dapat nilai X sama dengan 600. Dan gantikan semula dalam persamaan Y sama dengan 1,200 tolak X, dan kita dapat nilai Y sama dengan 600. Maka luas dia, kita kembali semula kepada persamaan X darab Y, 600 darab dengan 600, dan dapat 360,000 meter persegi. Okey, itu sahaja. Semua. Okey, GeoGebra ini lepas saya try, apabila mula dengan nilai A panjang bertambah dari nilai yang kecil dulu. Okey. Dia luasnya, kalau dia nilai A semakin Kecil. bertambah, Bertambah. Okay. luas dia akan bertambah. Okey. Nanti sampailah satu titik dia akan mencapai luas maksimum. Sampai 36. Okey. Kalau berterusan, Kalau saya drag lagi okey, luas terus berkurang. berkurang. Okey, so bolehlah tarik main sendiri. Okey, nampak kan? So, kesimpulannya bagi suatu perimeter yang tetap, luas maksimum bagi sebuah segi empat tepat akan dicapai apabila bentuk tersebut merupakan sebuah segi empat sama. So, dalam soalan yang diberikan ini, dapatlah 600 meter akan, okey, panjang lebar sama, 600 meter akan dapat luas yang maksimum. Sekian, terima kasih. Dia tak ada cara lain lah, satu cara sahaja. Sebab apa? Perimeter dia. Sebab perimeter dia memang dia dah letakkan 2,400, sebab tu sisi dia sama. Jadi kami letak panjang 600 meter, lebar 600 meter. Jadi luas satu dia lah yang kami dapat. Dapat menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 segi 4 tepat. Okey.
contoh yang pertama. Okey, yang pertama kami hasilkan 1/11. Lebar 1/11 skala. Dia punya skala. Okey, 1 ni mewakili 1100 meter. Sini ialah 100 meter. Okey. 1 nisbah 11. 2 nisbah 10. 3 90. Dan seterusnya lah. Yang terakhir kita ada 7 700 dan 500. Okey, jadi sekarang ni kita nampak untuk menghasilkan luas yang maksimum, semakin kecil beza panjang dan lebar, semakin luas maksimum akan semakin besar. Pertama imbas dan yang kedua seretkan titik. Kalau tengok dekat depan ni, bahagian kiri ni dia boleh seret ke kanan, ke kiri. Jadinya tiap kanan tiba-tiba ada parabolik. So kalau nak tengok luas maksimum, senangnya tengok yang paling atas, titik maksimum. Dah dapat jawapan dah sebenarnya. Tapi lepas arahan seterusnya adalah lengkapkan jadual dalam ni. Jadinya kalau A sama dengan 1, saya tarik ke arah nombor 1 dan saya akan tengok, saya akan tengok dekat sini pula. So dia punya level 2x tambah 2y sama dengan 2400. Kemudian luas kita akan dapat x darab y. Lepas tu kita tukar 1 pemboleh upah. Y sama dengan 1200 tolak x. So kita gantikan ke dalam luas. Kita akan dapat 1200x tolak x kuasa 2. Kemudian kita bezakan, soalan B, kita bezakan dl dx. Kita akan dapat 1200 tolak 2x. Oleh kerana dia maksimum, kita samakan dengan kosong. Kita akan dapat nilai x nya 600. Kemudian kita gantikan dalam y. Kita dapat y juga 600. Dan luas maksimum dia 600 darab 600 360,000. Jika kita uji dengan kaedah pembezaan peringkat kedua, di kuasa 2L di X kuasa 2, kita akan dapat nilai negatif 2 kurang daripada kosong, menunjukkan nilai maksimum. Okey, saya akan drag titik yang warna pink ni. Okey, kalau saya letak A ni pada 2, okey, dia punya lebar 2, dia punya panjang 10, maka area kat situ kita akan dapati dalam 200,000 meter persegi. So saya tukar nilai A, nilai lebar dia kepada 4, panjang dia 8. Jadi dekat situ akan dapati 320,000. Okey, dia makin luas. Okey, kemudian saya drag kepada panjang dan lebar yang sama, iaitu 6. So saya dapati area dia 360,000. Okey, kemudian saya tukar lagi kepada 4 kali 8. Jadi dekat sini dia kembali berkurang nilai luasnya, iaitu 320,000. Jadi lagi sekali kalau kita tukar kepada 5 kali 7. Okey, kat situ kita akan dapati dalam 350,000. Jadi maksimum bagi luas untuk segi 4 ni kalau nilai panjang dan lebar dia adalah sama. Itu yang akan menghasilkan maksimum luas yang maksimum. 300 tambah y sama dengan 2400. Jadi mudahkan 2x tambah 2y sama dengan 2400. Mudahkan x tambah y sama dengan 1200. Untuk luas x darab y, lepas tu selesaikan persamaan serentak. Jadi luasnya ialah 1200x tolak dengan x kuasa 2 lepas persamaan serentak. Jadinya
Beza yang pertama 1200 tolak 2x dah beza. Samakan dengan kosong, nanti dapat x sama dengan 600. Bila dapat x 600, ganti masuk dalam y, jadi y sama dengan 600 juga. Lepas tu beza lagi sekali, kali kedua dapat negatif 2. Maknanya maksimum. So luas maksimum yang dihasilkan 600 darab 600. so 360,000 lah. Sama kan? Kita dapat hasilkan 5 segi 4 tepat. Okey, yang pertama ni, yang bawah ni paling kecil kita boleh hasilkan dia punya kelebaran 10. Okey, 10 ini 110. Okey, kemudian yang kedua kita dapat hasilkan 20 lebar, panjang 100. Seterusnya ini 30, panjang 90. Kemudian 40, panjang 80 dan lebar 50, panjang 70. Semua menghasilkan perimeter yang sama tetapi keluasan yang berbeza. Paling tinggi adalah yang kelebaran yang paling tinggi lah. Kelebaran paling tinggi adalah 50, panjang 70, 3,500. Yang paling kecil tadi dia punya kelebaran 10, 1,100. So yang paling maksimum adalah kelebaran. Rasanya lah. Pertama perlukan segi 4 sama sisi kan? Dia punya perimeter dia 2,400. Jadi dia ada satu pilihan sajalah, iaitu panjang 600 meter, lebar 600 meter, luasnya 360,000 meter kuasa 2. Sebab dia segi 4 sama, dia tak ada banyak pilihan lah. Itu saja. Terima kasih.